Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Apa khabar? Anda sedang menonton podcast Media Hiburan Takkan Tak Reset yang dibawakan oleh Kenanga Investors Berhad. Saya Syamira Nazir. Macam biasa, setiap kali podcast ini kita akan bawakan tetamu undangan yang akan berkongsikan perjalanan hijrah mereka, yang akan berkongsikan rutin mereka di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan untuk hari ini, saya bersama dengan seorang ustaz, seorang suami, seorang bapa, seorang usahawan, pensyarah kanan juga. Macam-macam role yang ada pada beliau ni, mesti sibuk dalam bulan ni. Saya bersama dengan PU Haris. Assalamualaikum Ustaz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz eh? Salam macam Ramadan. apa berdebar pula macam dalam berita kita. Alah. Steady lah, bagus lah. Okay, Terima terus. kasih. Ustaz, macam mana puasa setakat ni? Alhamdulillah, syukur Allah bagi puasa yang baik pada tahun ni bersama dengan keluarga. Semua okey setakat ni. Kita berapa hari ni? 8-9 hari dah. Semua berjalan lancar. Syukur. Makan pun sedap-sedap belaka buka kita. Kak Lofa selalu masak apa? Masak macam-macam lah. Lufa pandai masak. Dia dulu kita ingat dia mungkin sukar sikit, tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya dia pandai masak. Sampai kolesterol lah aku ni. Allah. Masya Allah. Ada sikit lah. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Jadi macam mana perkembangan Ustaz sekarang? Sebab tengok dekat media sosial memang busy ke sana kemari kan, konten ada saja macam-macam konten kan. Macam mana perkembangan terkini? Perkembangan saya memang Ramadan adalah, kalau tanya majoriti orang-orang yang menyampaikan tazkirah, Ramadan ni adalah waktu yang paling sibuk lah dalam masa setahun dia tu normal. Macam saya, kelas berjalan seperti biasa. Saya mengajar di College Inovatif Dumai, Diploma Umrah dan Hajj. Satu undangan tu seluruh Malaysia lah. Sabah, besok pergi Sabah. Ya Allah. Itu kat Sarawak kan. Gitu lah cari rezeki kan. Dan juga menyampaikan dakwah slow-slow lah. Saya tak suka sangat cerita pasal saya ni. Takut banyak sangat pergi saya ni. Tapi memang itu tujuannya Ustaz. Oh, yeah. Kita nak cerita tentang Ustaz. Boleh kita cerita lagi. Dan kalau macam rutin Ramadan ni kan, kadang-kadang ada orang rutin keluarganya bila berbuka tu kena sama-sama satu meja makan, lepas tu kita solat berjemaah sama-sama. Kalau untuk Ustaz, macam mana rutin Ramadan dengan keluarga? Dengan ada baby sekarang kan, dua orang. Dia bila ada anak, dia cabaran sikit sebab kita nak kena berbuka sambil berjaga-jaga. Sebab kadang-kadang Bilal pun dah cepat tangan dia. Kadang ambil buah dalam pinggan dan sebagainya lah. Tapi apa pun pengalaman yang menyeronokkan. Sebab kita sebelum ni seorang-seorang, yang mana yang mungkin takut nak kahwin ke, tak kahwin lagi ke, bolehlah bergerak ke arah tu kalau dah ada jodoh. Sebab kegembiraan yang berbagai-bagai sudut Allah SWT kurniakan. Lihat wajah anak pun bahagia. Anak pula dah 2 orang, macam-macam minta. Kadang dia tarik tangan kita nak minta makanan dan sebagainya, demikianlah, begitulah. Jadi secara keseluruhan happy lah. Siapa tipulah kalau kata biasa kan. Buat perubahan tu pun baru. Saya pun baru jadi ayah ni 3 tahun yang baru. Dan kerana anak-anak ni sangat-sangat menyentuh jiwa dikala kita tidak bersama dengan anak-anak bila jauhan kerja kan. Kita teringat Isteri kalau dengan isteri? Teringat juga. Mestilah teringat kan. Orang yang kejut sahur hari-hari, orang ada di samping kita, penguat kita jugalah. Tapi saya tak berapa berkenan sangat nak cerita hal keluarga sangat. Kadang-kadang bila kita cakap lebih-lebih ni, orang ramai Takut ada salah tafsir ke apa ada kan? yang suka, ada yang tak suka, dan dia lebih kepada satu perkara yang perlu kalau Kelantan kata panggil susuk lah. Susuk. Bukan yang tak elok tu. Susuk ni maksudnya disorok. Oh, susuk. Tidak susuk. Tidak dipamerkan pada orang ramai. Akan apa kebaikan yang berlaku lah. Baik. Tapi secara keseluruhan, okey. Happy, syukur, dan harap ada anak yang lebih ramai lagi. Amin, insya-Allah kan. InsyaAllah. Lebih meriah rumah nanti Ustaz. Selalunya kalau bulan Ramadan ni kan Ustaz, kita tahu bulan Ramadan ni bulan yang mulia, bulan suci, bulan di mana Al-Quran diturunkan, pahala digandakan, bulan malam Lailatul Qadar pula kan. Apa antara amalan lah yang kita boleh buat? Kadang-kadang kita sibuk. Nak baca Quran tu, memang niat tu nak khatam Quran ni, nak khatam. Tapi kadang-kadang alamak, lari ke sana kejar kemari, ke sana kemari. In between tu sempatlah sikit-sikit kan. Mungkin ada amalan yang boleh diamalkan oleh mereka di luar sana. Okey, pertama sekali tak boleh sibuk lah.
untuk boleh sibuk, orang. Tak boleh sibuk untuk urusan berkait dengan Allah SWT. Baik. Kita jangan rasa kita ni busy sampai Allah kita boleh jadikan perkara nombor 2 dalam Ya hidup Allah, kita. Nazbillah. Sebab yang bagi kita kejayaan hari ni, kecerdikan dalam otak kita sekarang ini, kepandaian kita bercakap, dan demikianlah perkara-perkara lain semuanya daripada Allah SWT. Allah bagi ni. Mau ikut mana semua ni, kekayaan semua kalau Allah tak izin, datanglah dengan kelengkapan yang sempurna pun tak akan berlaku. Ini dah dibuktikan dalam sejarah dan banyak peperangan Badar umpamanya. Orang Islam perang dengan serba-serbi kekurangan, orang pun tak cukup, pakai cangkul, pakai apa, baju besi pun tak ada, menang. Allah turunkan bantuan. Dan demikianlah kalau kata orang tu sibuk, saya tak rasalah ada orang yang lebih sibuk daripada para-para Nabi yang pernah diutuskan dan para-para sahabat yang pernah diwujudkan. Sebab tu, malam kita especially, maqam Ramadan, bulan Ramadan ni kan, kalau pagi kita ke office lah, sudah semestinya orang ke office ada kerja dia yang dia tak dapat nak elak. Tapi kalau malam itu tiba, bahkan di Malaysia, Alhamdulillah, negara yang sangat prihatin kepada para pekerja. Balik pukul 4.30. Betul? Ada yang mungkin awal lagi daripada tu. Dan Betul. mungkin juga ada beberapa institusi yang cuti pun sepanjang Ramadan. Yang saya tahu ada. Jadi ini semua adalah petanda supaya manusia, especially bulan Ramadan, dapat beribadah banyaklah dengan Allah SWT. Antaranya kalau kita nak tengok dalil sikit, Nabi SAW bagi tahu maqama Ramadan. Qama Ramadan ni bermaksud yang mendirikan Ramadan. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan berkira-kira. Macam kita lah kan. Kalau kerja lebih sikit, bayar OT tak ni? Kalau OT tak ada, saya tak nak buat. OT ada, jalan. Okay. Manusia pun berkira dengan kerja dia. Demikianlah juga orang yang berkira-kira dengan amalan dia, Tuhan mesti bagi lebih pada dia. Dan mendirikan di sini adalah bermaksud sesiapa yang menghidupkan malam dia. Malam ni dia tak boleh. Kalau dulu ada seorang sahabat nama dia Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir ni dia adalah satu orang yang malam dia tak akan menyahut. Malam tak apa, Ustaz? Tak menyahut. Dia tak akan sambut apa-apa orang cakap ke apa. Dia akan diam. Okay. Jadi sampailah satu hari orang report lah pasal dia. Orang kata Amirul Mukminin masa tu ketua kita adalah Umar Al-Khattab. Jadi orang report pasal dia. Orang kata, kenapa ni? Sa'id bin Amir kalau panggil, dia ada beberapa benda pelik. Tapi ada dua benda yang sangat pelik. Satu, dia kalau duduk dalam majlis agama, tiba-tiba dia akan pingsan. Okay. Itu perangai pelik satu. Dua, dia ni kalau malam memang tak menyahut. Dia tak akan sambut siapa-siapa panggil dia. Senyap je lah. Diam. Okay. Jadi bila sampai kat Umar Al-Khattab, dia pun tanya lah. Dia kata, pasal apa ada macam ni? Saya dapat laporan. Dia kata, pertama, pagi aku dah bagi kat rakyat. Pagi aku dah sempurnakan semua tugasan aku. Malam aku bagi untuk Allah. Ya Allah. Itu satu. Dua, yang kau pingsan tengah-tengah orang duk bagi ceramah ni pasal apa? Dia kata, aku tidak mahu cerita perkara ini Amirul Mukminin. Tapi disebabkan kau bertanya, aku memberitahu. Jadi dia kata, kalaulah ada satu perkara yang dia menyesal. Pada ketika itu dia bukan Islam. Dia musyrik. Dia teringat satu sahabat nama Khubaid Al-Ansari. Khubaid ni dia jenis seorang yang iman dia kuat. Sebab apa kita kata kuat? Sebab masa tu ada satu orang kafir kata kat dia, engkau sanggup tak kalau Rasulullah kena satu duri pun? Dia kata, kalau Rasulullah kena satu duri, lebih baik duri tu kena pada aku. Mereka siat dia. Siat daging dia. Siat. Sa'id bin Amir kata, wa ana musyrik. La tu'minu billah. Dia kata, aku tidak beriman pada Allah ketika itu. Tapi aku setiap kali mengenangkan peristiwa ini, aku akan pingsan kerana aku tidak tolong sahabatku pada ketika itu. Allah. Jadi, kita kalau kata tadi busy, menteri yang memerintah 3 negara lebih busy pada kita. Betul. Kalau kita kata kita busy, orang yang memerintah Islam ni pernah menguasai bumi pada satu ketika. Lebih busy pada kita. Tu pun boleh semayang malam. Jadi kalau orang tanya dia busy dan dia tidak boleh buat amalan pada saya, tak berapa valid sangatlah. Allah. Kan? Busy setara mana kak? Oh, betul-betul menjentik hati. Ibadah lah sikit kan. Ibadah. Jaga hubungan dengan Allah kadang-kadang. Tapi ada juga yang mengatakan, okay, macam mana kita nak melatih diri kita, termasuk dalam golongan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkar. Macam mana Ustaz? Nak kadang kita dengar, tapi kita nak buat tu. Dia berat sangat. Betul. Macam mana Ustaz nak ni?
Baik. membantu. Dalam Al-Quran ni ada satu bahagian yang Tuhan firman, Allah kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqum minhum la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Dalam Quran bagi tahu ahlul kitab kan, orang yang dia memerhatikan apa yang Tuhan firmankan dan dia tahu kebenaran. Allah kata orang ahlul kitab ni dia kenal Nabi ni macam mana dia kenal anak dia. Sebab Nabi ni dah ada tanda. Tetapi mereka juga ada antaranya yang kufur. Walaupun dia tahu kebenaran. Bermakna hari ni orang yang sekadar tahu belum tentu dia mampu mengikuti apa yang dia tahu. Sama juga macam saya ni lah. Duk bercakap, bagi nasihat. Belum tentu 100% saya pun boleh ikut dengan apa yang saya bercakap ni. Tapi tuan-tuan, secara jujurnya boleh saya beritahu, untuk dapatkan satu hal dalam hidup ni, kita kena banyak bercakap tentang hal itu terlebih dahulu. Okey. Contoh kita nak semayang sempurna kan. Kita kena sembang banyak pasal semayang. Kena cakap, semayang ni macam mana asal usul dia? Kalau kita tinggal semayang ni, apakah hukuman yang Allah tetapkan? Pandangan Tuhan pada kita bagaimana? Macam itulah kurang lebih. Dan bila kita sampai satu tahap, kita akan jadi malu dengan diri kita sendiri. Sebab apa? Kita cakap benda tu banyak. Tapi kita tak buat. Kita tak buat. Jadi orang kata, kita pun rasa tau. Bukan orang kata, kita sendiri rasa, tak boleh ni. Kita ni duk pumpam, cakap kadang-kadang semangat bercakap kita. Macam tuan moderator pun sama lah kan. Mungkin ada benda yang diperjuangkan. Percakapan pun lancar, Quran pun tahu, sami'na wa ata'na wa asaina. Kan? Jadi kita tanam pada diri kita tau sebenarnya tu. Bukan cakap kosong tu. Sekurang-kurangnya nanti kalau kita dengar dalam Quran, sami'na wa ata'na, kita mengerti bahawanya itu satu perkara yang perlu ditaat. Dan bila kita dengar wa asaina, itu satu perkara yang tidak ditaati. Jadi benda yang baik dengan kita mengetahui beberapa hal tentang perkara yang kita nak buat. Banyakkan bercakap tentang hal itu. Banyak bersembang lah. Kadang kalau jumpa kawan-kawan, hari ni kita kalau artis-artis lah kan, kalau sama-sama kita ni, jumpa tu, saya dulu pun gitu juga masa saya berlakon dulu kan. Engkau sekarang job apa? Best tak kalau shoot dengan ni Abang Pali ke, Abang Murali Abdullah ke, macam-macam orang nama-nama dalam industri ni kan. Shoot dengan dia macam mana? Kita boleh bercerita tentang kerjaya kita ni. Kadang-kadang 2 jam pun tak habis lagi sembang. Nak pula kalau jenis kru-kru pernah pergi shoot dekat London lah apa semua kan. Lagi banyak cerita. Dan kita pun berkawan dengan kru. So kita boleh bercakap sebab kita faham. Kita tengok duit yang datang. Luar negara lagi pergi. Jadi percakapan kita itu akan mendorong kita ke mana kita nak bawa. Baik. So kalau kita bercakap banyak pasal ibadah. Cakap banyak pasal bagaimana nak mengecapi kasih sayang Allah semua ni. Dengar. Kalau tak nak bercakap pun dengar. Satu hari, lambat laun akan dapat juga insyaAllah. InsyaAllah. Kena berulang-ulang cakap benda tu. Sebab saya ada dengar jugalah dalam ceramah yang mengatakan, tanda Allah nak makbulkan doa seseorang itu, bila setiap kali dia berdoa, dia ulang doa yang sama. Ulang-ulang minta doa yang sama. Sebab mungkin kalau dia dah tak doa benda tu, mungkin dia tak tahulah, mungkin sebab dia dah rasa Allah ni dengar ke doa aku ni. Tapi kalau sebabkan hamba itu percaya Allah tu dengar, dia doa benda yang sama, dengar ulang kan. Tapi kan Ustaz, kalau bulan Ramadan ni lah kan, kalau Ustaz boleh kongsikan juga mungkin zikir-zikir yang ringkas tetapi membawa pahala yang berganda dan juga manfaat yang besar. Baik, saya ambil satu yang mudah apabila Nabi SAW Aisyah ditanya oleh sahabat, apakah doa paling banyak Nabi buat pada Ramadan? Kita kira benda yang paling baik lah. Dan sebenarnya tak susah apa yang doa Nabi ajarkan. Doa dia berbunyi begini, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni doa ni bulan Ramadan pun diajar, luar Ramadan pun kita belajar. Maksudnya Ustaz doa? Maksudnya, Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, Tuhan yang mencintai keampunan. Allah ni dia suka mengampunkan hamba dia. Banyak indikasi dalil menunjukkan Allah ni suka kalau hamba ni minta maaf. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampunkanlah aku ya Allah dan kesihanilah aku ya Allah. Ini kita punya percakapan hari-hari dalam Ramadan. Kalau nak buat paling banyak, kalaulah kata susah doa lain, kadang-kadang doa yang lain panjang-panjang. Hafal yang ni juga lah. Sekali lagi kita cuba sebut. Sekali. Allahumma Allahumma innaka innaka afuun karim. afuun karim. Tuhibbul afwa
Tuhibbun afwa fa'fu anna. fa'fu anna. Ya Allah yang mencintai keampunan, Ya Allah ampunkanlah mencintai. aku ya Allah. Ya Allah yang mencintai keampunan, ampunkan aku ya Allah. Ni doa paling banyak Nabi baca khususnya pada bulan Ramadan. Jadi kalau ada amalan yang kita nak buat, ni saya nak bagi tahu tuan-tuan. Kadang sekarang ni dia ada satu keadaan tau, bila orang disuruh cari berkat kepada tempat yang mungkin ada, mungkin juga tak ada. Contoh, dia kata salam dengan Puris ni, insyaAllah ada berkat orang ni. Oh, okay. Betul ke tak betul benda ni? Saya Kita bagi moderator cuba. Boleh? Betul ke tak betul? Saya rasalah ya. Saya rasa. Saya tak tahulah kalau salah. Ustaz betulkan saya. Mungkin dengan wali ataupun dengan ulama mungkin betul. Tapi saya tak tahu Ustaz. Macam mana Ustaz? Kan salah pula aku cakap. Macam nak cakap saya bukan daripada ulama lah. Betul juga tu. Tak ada masalah. Saya tidak ada apa-apa against anybody who have their own perspective. Saya tak tahu Ustaz. Okey, maksudnya jawapannya adalah boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi moderator lebih banyak berkat berbanding saya. Tidak ada kepastian dalam keutamaan seorang yang boleh bercakap ataupun menyampaikan ilmu agama. Tak ada kepastian. Mungkin ada, mungkin juga tak ada. Tapi yang berkat confirm ada adalah apabila kita ikut betul sebiji, dipanggil jawami'ul kalim, sempurnanya perkataan Nabi SAW. Bila Nabi ajar doa Allahumma, kita ni masalah kita ni kadang-kadang kita minta, nanti kita menyesal. Sebab apa? Kita minta, kita tak tahu di akhir tu apa. Contoh kata, ya Allah bagi aku kaya, ya Allah bagi aku dapat, macam kita tengok ada satu video tu kan, $500 billion dia minta depan Kaabah. Itu yang disebut. Sedangkan adakah pasti dengan adanya duit yang banyak itu menjadikan kita orang yang baik? Jadi, dan tak salah juga kalau kita doa. Kalau nak minta pun tak salah kan. Tapi dia ada cara dia. Ada tak Islam ajar macam nak doa jadi kaya? Ada apa tak ada? Dan jelas, tak hadis tu jelas sahih. Nabi doa, Allahumma aksir mali wa waladi. Ya Allah, banyakkan hartaku, banyakkan anak-anak aku. Wa wasi'ali fid dari. Luaskan rumah aku, ya Allah. Wa barik li fi ma a'taitani. Ini bahagian yang menyelamatkan permintaan kita kat depan tadi. Kita minta anak banyak. Anak belum tentu semua anak soleh. Kita minta harta banyak. Harta belum tentu menjaminkan kita jadi baik. Lepas tu kita minta rumah besar. Rumah besar pun belum tentu bahagia dalam rumah tu. Mungkin boleh bergaduh dalam rumah besar. Wabarik li fi di bahagian ini baru kita sebut wabarik li fi ma a'taitani. Ya Allah, berkatkan semua yang kau bagi tadi. Kalau nak bagi anak, bagi anak berkat. Nak bagi harta berkat. Nak bagi rumah besar, berilah rumah besar yang berkat. Itu cara kita minta. Dan yang terakhir tu kita tutup, wa ahsin amali waghfir li, ya Allah, jadikan baiklah amalan aku padamu dan ampunkanlah aku, ya Allah, banyak dosa ni. Ni teknik nak jadi kaya. Doa yang Nabi baca pada Anas bin Malik sampai hari ini, kekayaan Anas bin Malik melebihi daripada semua sahabat-sahabat yang lain. Saya tanya tuan-tuan, nak berniaga apa boleh tahan 1000 tahun? Jual apa? Berniaga apa boleh 1000 tahun? Kalau jual tudung pun tak sampai 1000 tahun. Kalau kita buat investment pun, kenanga pun ada beberapa tahun yang bertahan. Ini bisnes doa. Bisnes doa seperti mana yang Nabi ajar, tahan 1000 tahun lebih. Dah lebih 1400 tahun bertahan. Sehingga hari ini, kurma yang keluar daripada ladang Anas bin Malik, kualitinya tertinggi. Dan dibuktikan secara saintifik. Doa, berkat doa Nabi. Masya Allah. Kita nak minta doa tu kena tengok sikit. Macam mana nak doa ni? Ke ada cara lain ni? Itu kena ada pengetahuan. Baik. Kena cari. Okey. Kalau nak baca doa tu, dia boleh anytime lah. Tak semestinya lepas solat je kan. Anytime. Bila teringat. Sambil memandu ke kan. Tak ada. Sebenarnya time teringat tu time paling bagus baca. Sebab macam yang bagi kita ingat pada Tuhan ni bukan diri kita sendiri. Yang bagi ingat kita pada Allah SWT adalah Allah sendiri yang menjentik hati kita. So kalau tiba-tiba lah rasa macam, ya nak duit sikit lah, nak kaya sikit, baca Allahumma aksir mali wa waladi. Baca je. Tapi kan Ustaz, kalau tak ingat Arab lah, boleh ke baca maksud dia je? Boleh. Boleh juga. Tapi kalau nak kemah lah. Kita lagu kat ingat sekejap je. Alamak, ouch. Macam saya pun ingat lagu pun sekejap kat dulu. Lagu tu apa, I'm Sorry tu. Banyak saya kata, macam mana boleh ingat? Berapa rangkap tukar, sini tukar, rap lah apa boleh ingat kan? Saya sendiri pun. Saya pun dulu peminat Malik ya. Jadi lagu-lagu dia, bila saya dengar balik, laju dia bercakap ni. Macam mana aku tapi boleh ikut. Okay. Peminat. Jadi, apa salahnya? Satu doa ya. Kata nak kaya kan. Ingatlah sikit.
kita pujuk lah diri Mm-mm. kita, jomlah sekejap je. Nanti kalau dah dapat ni banyak manfaat dia. Sebab kita nak ambil pahala kat mana tau? Dekat Jawami'ul Kalim. Tapi saya tak cakap lah benda ni jadikah haram kalau baca kat bahasa Malaysia tu. Tidak lah. Mm-mm. Boleh. Mm-mm. Tapi yang terbaik. Sebab kita, moga kita cari rezeki belaka ni. Mm-mm. Kerja hari-hari kita nak rezeki kita berkat dan banyak. Mm-mm. Jadi cara nak dapat barang yang terbaik adalah dengan kabel yang betul. Kalau ni kabel apa? Kabel menteri, kabel YB. Mudah lah. Tapi kalau kabel kita pun tak tahu siapa. Tak kenal sangat, dia pun tak boleh dipercayai. Susah benda tu nak sampai pada orang dia. So kalau kita dapat sebut macam mana Nabi sebut tu, InsyaAllah Allah terima lah. InsyaAllah. Dah boleh perlahan-lahan lah kan belajar perbetulkan bacaan Quran kan. Perbetulkan semua tu. Saya ada sikit nak tambah sebelum Boleh. kita sambung. Sila. Saya pun sebenarnya sampai hari ni pun masih memperbaiki bacaan Al-Quran dan bacaan hadis saya. Bukan kata berhenti, tak. Saya pun masih belajar. Ada ustaz datang kat rumah saya setiap hari Khamis ataupun hari Jumaat. Memang akan ada sesi saya belajar. So, dia bukanlah benda tu berakhir dengan apabila kita pandai satu hal, dia menghentikan ilmu kita, tak. Kena buat lagi. Belajar. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Ataupun kita tidak familiar dengan perkataan itu. Oh, macam tu So, kena teruskan belajar. Ingatkan macam kalau okeylah dah fasih kan. Dah fasih cakap ustaz pun boleh bercakap Arab kan. Ingatkan dah tak perlu lagi dah guru. Rupanya tetap perlu guru untuk mempunyai ilmu tu Ustaz, tadi Ustaz kata kalau elok mendirikan rumah tangga supaya kita ada keturunan yang besar kan. Sambut Ramadan pun lebih seronok meriah, sambut raya. Antara doa yang boleh diamalkan untuk mereka lah anda kata yang mendengar ini, yang nak mendirikan rumah tangga, apa antara doa yang boleh dibacakan untuk memastikan macam Ustaz kata, nak rumah yang menenangkan bila masuk ke dalamnya, keluarga, isteri, anak, suami yang mendamaikan jiwa. Apa antara doa yang boleh baca Ustaz? Okey, doa macam saya cakap tadi, saya tak akan refer selain daripada apa yang ada dalam sunnah kita. Ada juga doa-doa para ulama ataupun orang soleh yang ajar, itu juga boleh diamalkan. Tapi keutamaan berbalik kepada apa yang Nabi SAW pernah sebut ataupun pernah sabdakan. Jadi, antara doa yang bagus kita nak baca kat isteri kita lah. Supaya isteri kita ni jadi yang terbaik untuk kita. Sebab kalau perempuan boleh baca, mungkin perempuan boleh baca. Tapi tak ada lagi perempuan saya tengok yang lelaki yang kena baca. Hari pertama dia kahwin tu. Yang letak tangan atas kepala tu. Dia letak tangan atas kepala. Bacalah dengan perkataan yang Nabi sebut. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Mudah maksudnya, ya Allah, aku pohon kebaikan pada diri dia dan kebaikan yang telah engkau tetapkan untuk dirinya kepadaku. Dan aku memohon, ya Allah, perlindungan daripada keburukannya dan keburukan yang telah kau tetapkan untuk dirinya. Jadi supaya dengan doa tu, barulah kita start perkahwinan tu comel sikit. Orang kata, ni kadang-kadang kita pun tak tahu nak baca apa nak start macam mana. Tu penting mana pergi kursus kahwin. Kena belajar sikit-sikit lah. Bahasa Arab ni tak dapat lari lah dengan hidup satu orang Muslim kan. Sebab kita pun paling kurang Rabbana Atina tu kena boleh. Sikit-sikit yang mana yang mampu kita cuba ingat lah. Tapi kalau perempuan nak baca untuk lelaki pun tak ada masalah, untuk suami dia. Betul, tak ada masalah, boleh je lah kan. Cuma taklah disuruh macam letak tangan kat kepala suami dia tu kan. Yang lelaki buat pada isteri lah. Okey, baik. Ya, tapi yang ada satu doa juga Ustaz yang ya Allah, jadikan diri aku, pasangan aku, keturunan aku yang mendirikan solat. Itu doa apa Ustaz? Saya dah lupa doa tu Rabbana yang. min azwajina. Ya, betul. Wa zurriyatina qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu pun betul. Doa tu pun bagus dibaca dan ada sanadnya kalau tak salah saya. Itu memang kita doa umum. Setiap kali nak habis sembahyang, ya Allah, kita kata bagi isteri aku. Tapi dalam ni maksud dia Rabbana min azwajina ni isteri-isteri semua orang lah, bukan isteri yang banyak. Tak kisah juga, boleh juga gitu. Tapi maksudnya yang ramai untuk semua kan. Itu dia kat belakang tu tanda untuk semua. Rabbana min azwajina wa zurriyatina. Isteri-isteri, anak-anak, qurrata a'yun, yang memberi ketenangan ataupun yang berada dalam perintah Tuhan. Baik. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan dia adalah orang yang menjalankan apa yang disuruh oleh Tuhan dalam kehidupan dia. So yang tu mesti boleh kena baca untuk dapat kepastian ataupun usaha kita dalam membina keluarga yang bahagia.
InsyaAllah. Kena cakap selalu macam kita kata tadi lah. Mm-mm. Kalau dulu antara kelemahan yang saya lalui adalah hafal Quran. Saya lambat sikit dulu. Jadi saya selalu cerita dengan kawan-kawan pasal Quran. Macam mana korang buat lah? Macam mana boleh lah? Macam-macam cerita dengar. Yang ni akan kata tengok maksud dia. Yang ni akan kata ulang 100 kali. Yang ni akan cerita tu. Jadi apa yang kita dapat di akhir nanti adalah satu bahagian dalam diri kita yang mendahagakan keinginan kejayaan macam tu. Dulu saya lambat. Saya mengaji pondok moden dulu. Sekarang nama Imtiaz. Kita give credit to Yayasan Terengganu. Baik. Kerana ramai melahirkan para hufaz yang ada kelulusan yang tinggi dalam bidang pendidikan. Kawan saya ramai jadi doktor sekarang. Bayi-bayi saya best saya ni. Daripada sekolah pondok tu kan. Pondok moden tapi turn out jadi ustaz jadi lagi, doktor lah. Lagi kan. Dengan tambahan pula ada pula ilmu agama dan juga Quran di dalam dada. Ustaz, saya nak tahu jugalah, okey. Ada orang yang diuji keluarganya kadang-kadang mungkin bukanlah nak kata jahil agama tetapi mungkin kurang mengamalkan. Macam mana kita sebagai anak ataupun sebagai mereka yang berada dalam keluarga itu nak menegur sama-sama keluarga supaya ada yang tidak terasa hati, supaya kita dapat sama-sama jadi lebih baik? Ada sebarang cara, Ustaz? Baik, ini juga akan dijawab seperti mana cara yang saya pelajari daripada Nabi SAW dengan kitab-kitab yang ada lah. Pertama sekali, cara Nabi SAW menegur ni banyak kepada hikmah. Sebelum ni pun ada orang tanya soalan sama juga. Saya jawab yang sama juga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita kena seru orang ni dengan dua cara yang penting. Satu, hikmah, cerdik. Satu lagi dengan contoh yang baik. Kalau kita marah kepada semua orang yang buat dosa, semua orang pun takkan nak kepada agama ni. Kalau hari ni mungkin ada orang tak bertudung, kita pergi maki hamun dia, kau bila nak pakai tudung, kau nak jadi ahli neraka ke? Ini bukan cara kita. Tetapi cara yang lebih baik adalah kita menerangkan tentang kebaikan apabila satu orang tu taat perintah Allah. Berapa banyak kemudahan yang akan dilepaskan. Berapa banyak kebaikan yang Tuhan akan berikan pada diri dia. Jadi inilah cara terbaik yang kita boleh buat. Dan kalau Tuhan mempersoalkan pada kita satu hari nanti, kita dah selesai. Kepada siapa pun tak kira, isteri, anak-anak dan keluarga, perlu kita sebut perkara yang benar. Dan perlu kita tegas dalam hal yang Allah tegaskan pada kita. Kerana kadang-kadang kita tak nampak barang ni, barang tak nampak. Sebab tu bila kita buka Quran, kita baca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang pada siapa yang mencari huda, kebenaran. Dan kebenaran ni ada banyak perkara yang berkait dengan yang gaib, yang kita tak nampak. Tinggal semayang hari ni, ada orang nampak ke kita buat? Kalau ada antara kita pergi minum air, ambil semayang, telan sikit air, tak ada orang tahu. Tapi yang gaib itu Allah SWT nampak. Yang Tuan Moderator pakai sekarang ni atas kepalanya adalah tutup auratnya. Perintah siapa suruh? Kalau kata kita nak ikut cara kita, banyak benda kita nak buat ikut kita ni. Tapi ada undang-undang yang kita kena akur dan terima. Dalam Quran, Allah SWT berfirman, Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam ni, dia kena masuk sepenuhnya. Dia tak boleh main cakap, saya Islam tapi tak nak buat dulu semayang ni. Tak boleh gitu. Macam orang pergi kerja tak? Dia masuk, contoh ada kru kat sini yang kerja ni, dia bagi tahu bos dia, bos saya pukul 12 saya balik dah, ikut you nak buat apa? Memang kena buang orang tu besok. Mungkin orang tak akan survive keadaan begitu. Tak ada lagi, saya pun ada staff lebih kurang dan beberapa orang staff. Tak ada lagi staff saya datang kat sini, saya punya jadual macam ni, you follow saya. Kalau ada orang macam ni, maka surat yang lain akan dikeluarkan. Iyalah. Jadi bila kita masuk Islam ni, kita tak boleh nak nego banyak sangat. Ada benda yang Tuhan telah ringankan kepada kita, boleh diringankan. Bahkan puasa, kalau orang bermusafir, orang sakit, dia boleh lah untuk buka. Itu ada perintah Tuhan. So kepahaman ini kita perlu cari dan pelajari. Baik. Dia tidak dijumpai dalam pengalaman hidup semata-mata. Baik. Sebab tu mayyuridillahu bil khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Tuhan nak kata dia sayang pada satu orang itu, dia bagi faham agama kat orang tu. Kita pun bukan orang yang, kita pun tak cakap kita orang baik. Kita tak sebut, ni baik ni, taat perintah Allah ni, bukan.
kita cuba jadi orang yang baik. Sebab kita pun tak berani nak masuk neraka ni. Betul. Sebab kita kena api pun dekat dunia ni pun. Dah sakit dah. Sakit. Bukan kena, ni kita tengok orang lelaki lah. Orang lelaki selalu terasa sikit. Kalau kita pergi hospital nak drip air kan. Dia nak cocok pertama kali tu, menggigil kadang nak masuk. Padahal benda tu bukan teruk sangat. Itu baru sebahagian. Betul. Apa Tapi api? kalau kena hukuman Allah SWT di akhir nanti, yang mana telah dibuktikan secara berzaman pun. Kalau ada cerita mungkin dalam kita cerita pasal azab Allah. Boleh sambung Nah, jadi bila kita tengok azab Allah ni macam peti yang berlaku ni pun kan. Ni pun tak ada orang boleh replika benda ni. Kena atas satu orang, mati terus. Allah. Bukan kena tu, tunggu dulu sebab saya nak nego tu. Kena habis. Sebab tu kata barang gaib. Peti, siapa boleh buat peti kita nak bayar 1 juta? Kalau ada orang boleh buat, tak ada. Pistol pun tak akan menyamai apa yang Tuhan mampu buat. Betul. Oleh sebab yang demikian, segala perkara Tuhan tunjukkan. Kita keluar rumah hari kita tengok. Kita kata kat orang, bangunan boleh buat? Bangunan boleh buat ke tanpa tiang? Tak boleh. Allah buat bumi ni tanpa tiang. Berapa lama dah ada bumi ni? Binatang-binatang yang kita sangka siapalah bagi makan. Kucing ada 2 ekor kat bawah tadi, karang kerah ni kan. Kat mana kita kata, siapa bagi makan ni gemuk ni? Boleh hidup macam ni. Allah SWT tentukan segalanya. Semua barang gaib ni yang dapat job hari ni, dapat syuting, dapat apa, dapat tengok pun video ni nanti. Ni semua Allah tentukan kebaikan untuk kita. Jadi siapa kita nak cakap, tunggu dulu, ni saya tak buat dulu, semayang ni saya tak boleh buat lagi. Dia kena ambil masa belajar, ambil tahu. Sekurang-kurangnya apa kalau kita kata kita tak boleh buat? Ya Allah, hidayahkanlah diriku ya Allah. Bagi aku peluang. Jangan cakap kat orang macam kadang ada orang kita kata, saya tak ready lagi pakai tudung. Dan saya rasa tudung adalah hanya pemakaian semata-mata. Ni cakap gini ni, tunggu. Nanti Allah SWT azab. Lepas tu kita mula tanya, saya tak buat apa-apa pun. Saya tak ada buat apa-apa. Saya tak kacau hidup you. Allah susahkan hidup kita. Wa farraq jamlah, wa farraq syamlah, kata Nabi SAW. Allah susahkan hidup orang yang tak taat perintah Allah. Kurang-kurang kalau kita tak boleh buat, kita cakap apa? Kita kata, saya tahu ni benda benar, tolong doakan saya supaya mampu mengikuti. Saya memang nak buat jauh daripada sudut hati saya. Kena cakap gini. InsyaAllah. Paling kurang tu. Betul. Hujan telah turun di luar sana. Betul. Menandakan mungkin berkat lah apa yang kita doakan sama-sama dalam podcast kita. InsyaAllah. Sebab antara waktu mustajab doa, waktu hujan juga Ustaz. Ramadan lagi. Ramadan lagi, betul. Ustaz, sepanjang Ustaz dalam menyampaikan dakwah kepada orang ramai kan, ada tak masanya yang Ustaz pun rasa low, macam ialah iman kita turun naik kan, ada tak yang rasanya macam susahnya, beratnya, macam mana Ustaz overcome benda tu? Memang akan ada. Letih ke kan? Memang akan ada. Tapi saya ni benda-benda lain tu, dulu ayah suruh jadi doktor. Tak berapa sampailah ke tahap tu abang saya jadi doktor. Saya straight A juga dulu, UPSR, PMR, straight A, SPM tak berapa ni lah. Tapi Alhamdulillah dapat habis belajar apa semua. Saya dulu seorang guru. Jadi kita tengok satu sudut apa yang Tuhan beri kemampuan pada kita. Dan jangan mengalah dalam hal tu. Dulu mungkin saya pun dengan Tuan Moderator pun kita lahir daripada program reality. Betul tak? Dulu bukan senang nak menang tau. Kita nak kena buat banyak kerja, kena kritik setiap minggu. Live lagi. Saya pernah ingat satu episod ni saya tak ingat apa nak bercakap. Tergamam saya dekat TV tu, saya kata, bang, saya cakap producer tu buang yang ni. Dah lah live pula tak boleh tarik balik. Dia lambat berapa minit, 5 minit. Abang Syam masa sekarang, Abang Syam pun sakit. Moga Allah bagi kesembuhan pada dia. InsyaAllah. Jadi demikianlah setiap benda orang buat, dia tak boleh main tukar-tukar tau. Macam contoh ni, pergi tukar buat ni pula, tukar buat ni. Nak bercakap selancar Tuan Moderator menyebut opening tadi pun bukan senang. Memerlukan latihan lama-lama ni. Tadi kalau orang tak faham, dia kata ni wide, ni tight. Apa maksud dia tu? Maksudnya ni tight shot. Jangan keluar banyak sangat. Itu kena faham. Kalau orang berlakon, dia berlakon hari ni, dia kata, tak boleh lah, tak best lah berlakon. Dia takkan faham. Apa maksud shot-shot, semua dia tak faham. Kita duduk dalam satu bidang, kita kena duduk lama dan bertahan. Lama, kelamaan Tuhan akan beri. Dakwah ni, saya mana-mana pergi pun orang akan tanya je soalan yang kadang-kadang tak perlu tanya. Tapi kita menjawab dan kita konsisten atas perkara ni.
Allah bagi kita kelebihan di situ. Dan saya takkan mengalah atas apa yang orang cakap. Kalau orang kita nak ukur, bukan kata artis ke ataupun orang dikenali. Kalau nak diukur dengan kita, kawan-kawan cakap kat kita pun kita tak boleh bergerak dah hari ni. Orang betul. kata kita gemuk lah, hitam lah, bulat lah, macam-macam. Mesti ada nama menganjing lagi. Tak pun Ustaz. Kadang-kadang macam bulan puasa kita, okeylah kita cuba, kita rajin dekatkan diri dengan Allah kan. Kita cuba bulan ni kan. Orang panggil ustazah. Orang panggil ustazah. Ataupun orang mula macam, alah ni bulan puasa je ni. Tengok nanti tak ada dah. Jet apa? Jet je. Cacah lah ni. Kan? Orang tak buat apa-apa pun orang kata, orang buat benda baik pun orang kata. Jadi buatlah kerana Tuhan. Kerana Tuhan tidak akan menghampakan hamba dia. Satu orang yang keluar kerja hari ni mungkin penat duk dengar sound 24 jam, jaga kamera ni semua penat. Nak dengar pun penat ni. Kalau diniatkan aku cari ni untuk mudahkan nafkah isteri dan anak-anak aku. Pahala setiap masa kita berada di sini. Sebab tu kata ilmu ni penting supaya tak sia-sia hidup kita ni. Sekarang ni tidaklah jadi macam buat je lah, tak berbuat, penat pun buat. Tak, buat penat kerana Allah. Buat. Tak kira bidang apa pun dulu. Kita buatnya. Especially you all di sini, kita semua kan. Nak sampaikan mesej yang baik pada masyarakat. Niatlah yang baik, insyaAllah. Itu dah sajalah. InsyaAllah. Maksudnya, yang tadi Ustaz kata niatkan kerana Allah. Sebelum kita buat apa-apa tu kita niat cakap biasa je lah kan. Aku buat ni kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan kan. Betul, betul. Okay Ustaz, kita dah tahu dah macam mana dalam bulan puasa ini antara amalan yang boleh dilakukan. Kalau Ustaz orang kata yang tak elok macam mana kita nak overcome benda tu. Kalau kawan-kawan lah kan, kita ada circle kita nak pastikan circle kita ni pun sama-sama ke arah kebaikan jugalah. Sebab memilih kawan tu penting juga kan. Macam mana kita nak pastikan kawan-kawan kita ni, ataupun kita nak sama-sama tegur kawan kita ni, jom kita bulan puasa ni jom tarawih sama-sama ke. Nak tegur secara baik, berhemah dan juga berhalus. Okey, kawan ni dia ada sebut tak dalam agama ni? Ada. Allah SWT firman dalam Al-Quran, Al-akhilla yawma izin ba'aduhum li ba'adin aduun illa al-muttaqin. Kawan-kawan kita ni semua mengarut belaka pada asasnya. Mengarut, ni karut kecuali Tuhan kata illal muttaqin, kecuali yang takwa. Kadang ada seorang kadang-kadang kan, orang staff-staff yang mungkin agak senior sikit kan, dia cerita agama dalam office. Kadang kita pun kata meluat lah dia ni duk cakap agama je. Tengok-tengok nanti mati yang tu yang Allah terima. Kawan-kawan yang duk huha-huha dengan kita, duk happy-happy ni, duk pergi bazar Ramadan lah apalah, tengok-tengok Tuhan tak terima hubungan tu. Sebab apa? Sebab sekali pun tak pernah cakap aku teringin nak semayang 8 rakaat ke contoh. Aku teringin nak semayang 20. Jomlah kita tadarus. Jomlah kita baca. Jomlah kita solat ni begini. Demikianlah yang mengingatkan kepada kebaikan. Ini hubungan-hubungan yang diiktiraf oleh Allah SWT. Jadi, kalau kita nak tahu, kita ni Allah sayang ke tak? Pertama, Tuhan akan bagi cenderung kepada orang tu pada kebaikan. May yuridillah bil khairan yufaqihu fiddin. Allah bagi dia suka dengan barang-barang agama ni. Okay. Ada ceramah ke? Jomlah pergi dengar. Padahal tak ada orang paksa dia pun, dia suka. Dia sendiri nak. Yang kedua, dia dikelilingi oleh sahabat yang mengingatkan pada akhirat. Kan? Bukan senang nak dengar orang nak dengar kita punya dakwah ni. Tapi kita pun bukan nak jadi ustaz pun. Saya pun tak pernah consider diri saya ustaz sampai hari ni pun. Walaupun ada tauliah beberapa negeri, saya tak pernah cerita pun. Saya tak kisah nak panggil Haris boleh. Yang penting biar kita kenal each other dengan ada satu sebab dia pernah bagi tahu aku pasal benda ni. Aku tahu daripada dia. Cukup dah tu. Nak panggil Haris ke, nak panggil Aberih ke, apa ke, ikut you. Tak ada masalah. Tidak ada keinginan respect saya pada diri kita, tapi kebaikan yang kita bawa. Itu penting tu. Jadi kalau ada kita kawan-kawan hari ni, tuan-tuan tanyalah diri sendiri. Kawan-kawan aku yang mana ni? Sebab ada satu hadis bagi tahu, sebabkan kawan yang baik, ni hadis yang bagus tau. Dalam Sahih Bukhari ada benda ni. Sebabkan kawan yang baik ni, dia masuk syurga, dia tanya ke Allah. Ya Allah, kawan saya itu tak ada. Bagaimana yang duduk buat baik kat dunia ni? Tak ada kat dalam syurga. Duduk dalam neraka. Allah ambil kawan tu masuk dalam syurga. Allah. Sebab apa? Sebab kawan orang baik. Sebab tu kita ni, macam kita pun bukan baik sangat. Saya pun ada macam-macam cerita. Kita duduk dengan orang baik. Saya duduk dengan orang yang saya tengok soalan lah. Cerita dengar, kita dengar, kadang-kadang meningkat iman kita. Kawan-kawan adalah salah satu ciri untuk satu orang itu mudah ke syurga. Itu sebagai penutup dia.
Bercakap tentang kawan juga kan, kenapalah pentingnya untuk ada kawan yang baik, circle yang baik, sebab bila kita ingatkan kawan kita untuk buat sesuatu, bila member ni buat, kita pun dapat kebaikan tu juga, kita pun dapat pahala tu juga, Ustaz kan? Betul ke tu? Betul. Tanpa mengurangkan pahala dia, betul ke? Ke Betul macam mana? Bagus kat ni. Banyak kat tahu, alhamdulillah. Allah. Yang tu ada hadis, man dalla ala khair ka fa'ilihi atau kama qala. Kalau saya tersilap boleh betulkan itu. Sesiapa yang menunjukkan satu kebaikan, Tuhan memberikan yang sama dengan tidak mengurangkan apa yang ditunjuk atau disuruh. Maksudnya orang yang buat tu, dia akan dapat sama dan tak kurang pun orang yang menunjuk tu kan itu ataupun yang menyuruh itu. Okey, itu satu. Satu lagi adalah man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Ni kita pergi ke satu bahagian, ada ke peninggalan dosa? Cantik peti tu masuk. Ada tak peninggalan dosa dan ada tak peninggalan pahala? Pahala ni kita biasa dengar. Mati anak Adam terputus. Iza mata bani Adam in qata'a amaluhu ila min salah. Mati anak Adam terputus semua amalan. Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan mak ayah dia. Al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir sekali adalah sedekah jariah. Yang ni semua orang tahu. Ada satu bahagian lagi yang jarang sikit orang cerita, tapi kita kena tahu sebab benda ni jelas. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang dalam agama ni menunjukkan contoh yang buruk. Dia jenis memang tunjuk benda buruk orang kawan dia. Ajar benda jahat, nak scam orang, dia duk cerita benda ni. Falahu wizruha wa wizru man amila biha. Bagi dia dosa dan dosa tu mengalir selama-lama perbuatan itu wujud. Kalaulah contoh hari ni kita bagi tahu dan orang ikut pendapat kita. Kita kata, buat macam ni. Tak payah semayang, patut orang ikut. Kata betul. Orang ikut. Selama mana benda tu dibuat. Selama itulah orang yang dalam kubur tu terima lagi lah dosa. Sama juga dengan kebaikan. Siapa yang tinggalkan kebaikan? Nabi kata, siapa tu? Man sanna fil Islam sunnatan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa tunjuk satu contoh yang baik dalam Islam ni, bagi dia pahala dan pahala tu mengalir selama-lamanya. Sebab tu kita kalau ada anak, didik anak baik-baik. Anak kita ni jangan duk pergi tengok semua cerita-cerita kartun-kartun dalam YouTube ni yang mana yang tidak ada manfaat. Kalau dia pandai bahasa Inggeris, seiringlah dia dengan Quran juga. Kalau dia pandai dalam beberapa ilmu hisab, matematik dan sebagainya, seiring dia juga dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab terutamanya. Supaya apa yang kita tunjuk kat dia tu, kita yang akan tuai. Saya selalu tanya pada semua orang. Alhamdulillah setakat pada hari ni kita dah pergi lebih pada 2,000 entiti untuk berceramah seluruh Malaysia. Saya tanya pada semua yang mendengar, saya kata, awak rasa siapa yang paling banyak dapat pahala? Saya bercakap ni. Mak saya kata. Moga yang mengajar saya dahulu, di saat saya dengan tak ingat mak saya rotan saya. Saya pun dulu benci sekolah agama, tak nak pergi sekolah agama. Mak saya lah yang bertahan, yang beri semangat pada saya. Saya bawa dulu, saya bukan Gen Z dulu. Kita ni Gen apa tak tahu. Saya Gen Z, Ustaz. Oh, Gen Z Saya Gen Z. Gen Z. tak ingat lah Gen Z. Saya bawa dulu ni, dalam plastik tu ada duit shilling. Public phone kan. Nak cakap dengan mak ni pasal saya kumpul duit shilling tu. Berat duit shilling tu. Letak nak balik. Tak nak duduk sini. Saya belajar saya asal KL. Mak saya hantar saya belajar ayah saya pun sama bersetuju hantar saya belajar di Besut. Terengganu. Satu tempat yang tidak ada apa-apa sangat lah masa tu kan. Sekarang ni banyak. Dulu kalau kita dapat makan Pizza Hut dulu dah. Macam pergi pavilion dah. Keluar plastik semua. Pizza Hut. Sebab tak ada apa-apa sangat tu. Yang ada hanyalah barang-barang macam tu. Jadi dengan kebertahanan mak saya tidak tergoda dengan tangisan saya itulah. Tapi saya nangis betul-betul. Sampai orang ni ingat saya ni orang panggil cengih. Oh, cengih. Sebab saya telefon mak saya nak nangis, nak balik tingkatan 1. Hampir setiap hari saya telefon mak saya. Mulalah tingkatan 2, 3, 4 sampailah SPM di sekolah yang sama. Saya mula belajar lah. Sebenarnya banyaklah mak nak bagi kebaikan dengan meninggalkan saya di sini. Kadang-kadang sukar, kadang-kadang trauma juga lah sikit-sikit kan. Kita kecil lagi masa tu, 12 tahun ni taklah besar sangat lagi. Walaupun dah mumayyiz, tapi rindulah mak ayah. Tapi semuanya memberi hasil yang baik setelah beberapa tahun saya sekarang ni. Saya pergi mengajar di banyak-banyak tempat ni. Saya kata banyak pahala umi, banyak pahala abah.
Sebab yang disampaikan ini semuanya daripada satu orang mak yang mendidik saya mengenal Al-Quran. Jadi satu orang ustaz yang besar-besar dalam hidup dia. Hebat macam mana, janggut panjang mana pun, orang yang mula mengenalkan dia itu adalah orang yang paling beruntung dalam hidup dia. Masya Anak Allah. kita sayang, didik baik-baik. Isteri kita pun sama, didik baik-baik. Supaya dia bercakap pun mencerminkan siapa diri kita sebagai suami. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Masya Allah. Wow. Membuka hati dan jiwa sebenarnya. Betul lah tu. Mungkin moga-moga setiap apa yang kita kerjakan, apa kerja kita lah, apa sekalipun pekerjaan kita, mudah-mudahan kalau ada kebaikan, dapat kebaikan itu berpulang semula kepada orang tua kita kan, kerana dapat mendidik anak dengan baik, insya-Allah. Baik Ustaz, dah sampai ke penghujungnya. Hujung? Boleh? Hujung? Boleh? Kita just nak minta ucapan lah. Okay. Buat peti kita hari ni. Itulah. Okay. Mungkin sebab tajuk ni dia betul-betul. Okay. Ucapan daripada Ustaz Riz buat mereka semua. Okay. Boleh? Ucapan Ramadan. Ucapan Ramadan, ucapan untuk mereka yang nak berubah menjadi lebih baik. Baik. Okey. Baik. Okey, saya boleh? Okey. Baik, pada belum lagi. Saya terus. Sorry, memang. Okey. Okey, baik. Ustaz Riz, sedikit ucapan untuk mereka yang nak berubah menjadi lebih baik daripada yang sebelum ini. Okey, baik. Secara mudahnya pada semua yang menonton, kita reset baliklah niat kita atas semua perkara yang buat. Tak ada orang yang di dunia ini sempurna kehidupan dia. Tak ada juga sempurna penghambaan daripada Allah. Tapi dalam agama pun Tuhan kata sebaik-baik kamu khairukum. Yang baik-baik antara kita adalah yang memohon maaf pada Allah SWT. Jadi kerja kita ni kena banyak. Kerja kita ni kena banyak basahi lidah kita dengan minta maaf. Minta maaf. Sebab minta maaf pada Allah ni bukan amalan para ulama, ianya adalah suruhan Tuhan terus kepada kita. Satu orang yang dia minta maaf dengan Allah, yang depression, Allah bagi kekuatan, Allah jamin dalam Al-Quran tau. Sebab tu kena yakin benda-benda kita buat. Allah kata apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau orang istighfar, satu orang dia istighfar, Allah tambah kekuatan pada diri dia. Aku bagi kekuatan aku pada kamu. Jadi kita jangan istighfar kadang tak rasa tu payah tu. Istighfar duk mikir duit masuk berapa. Itu yang akan menghilangkan kemanisan ibadah. Kita istighfar, kita yakin, ya Allah, ni bagi kuat kat aku, ya Allah. Aku lemah ni. Orang cakap aku sikit pun aku dah lembik ni. Orang kutuk aku kata hitam pun aku dah tak nak kerja dah. Tak nak, ya Allah. Bagi kekuatan, ya Allah. Baru sedap istighfar kita. Nangis pun kena menangis. Ini orang malu nak menangis pasal apa? Doa, tanda satu doa diterima oleh Allah adalah apabila satu orang mengalirkan air mata dia mengingat pada Allah, meminta sesuatu pada Allah. Macam panjang sangat pula pesanan ni kan. Tapi begitulah. Hidup ni kena macam tu. Kalau tak rasa manis ibadah, dia akan manis maksiat. Tu saja. Kalau ibadah semayang tak rasa, tu pergi buat benda lain terasa tu. Oh, benda ni best, try buat benda ni. Padahal benda haram tu kata, barang bagus ni, buat benda ni. Tapi kalau orang yang dia rasa contempt dengan solat dia. Nabi kita ni Ramadan ni kan. Orang perempuan terutamanya. Saya pun dah mula suka juga benda ni. Makan manis. Oh, okey. Memang tak kita kalau makan manis ni kak. Ni sekarang ni ada kunafa kan. Dalam kek lah apa dia. Bubuh macam-macam tu kan. Even one of the most successful businesswoman in the world adalah yang asas coklat fix tu. Yang harga sepapan tu 300-200. Kena paksa beli kak. Kena kan. Isteri nak rasa kita belilah. Mahalnya. Tapi tahu sebab apa? Sebab sedap manis dia. Dia tak terlampau. Bukan itu yang kita nak sampaikan. Agama, siapa yang dapat ibadah dengan betul, Tuhan bagi manis ibadah dia. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang buat beberapa benda ikhlas kerana Allah, akan diberi kemanisan dalam ibadah dia. Manis rasa, sedap semayang. Tu. Time tu akan tiba pada sesiapa yang ikhlas untuk Allah SWT. Jadi carilah sedikit waktu dalam hidup ni. Kita bagilah masa kita untuk Allah lah. Kalau kata kita kerja sibuk ini, semayang ni, kita tinggal dunia kejap, kita kata ni untuk Allah, fikiran untuk Allah,
semua tutup yang lain. Tuhan ubah hidup kita. InsyaAllah. Tuhan ubah kita. InsyaAllah tu Allah SWT bagi aslih lana kullihi. Allah perbaiki setiap daripada urusan kita dalam kehidupan kita, insyaAllah. Saya rasa sekadar itu dulu lah hari ni. Mudah-mudahan kan. Moga Allah mudahkan, insyaAllah. Kita doa lah, walaupun sekecil-kecil perkara, kita doa dan juga niatkan dalam hati. Jangan pandang rendah ataupun jangan pandang hal tu kecil. Sebab selagi kita berusaha untuk mencari dia, insyaAllah Allah akan memudahkan kita kan. Jangan pernah lelah lah dalam mencari kebenaran. Baik, sebelum kita akhiri podcast kita nak tutup dengan mungkin sedikit zikir ataupun selawat yang selalu menjadi kegemaran Ustaz ke, menjadi amalan Ustaz ke, sebelum kita tutup. Baik, tadi saya pesan untuk Ramadan, minta maaf banyak dengan Allah. Dan lupa saya nak sebut tadi, Aisyah tanya dengan Nabi SAW, kalaulah malam tu malam Lailatul Qadar, doa apa yang nak baca? Dia kata doa yang sama. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kerana kemuncak kehidupan ini bukan kepada wang ringgit yang kita dapat peroleh. Bukan kepada nama yang dapat kita gahkan di dunia ini. Tapi keizinan Tuhan akan berapa masa yang kita boleh ibadah untuk dia. Berapa banyak Tuhan bagi kita peluang ingat pada dia. Berapa banyak pekerjaan kita yang mengingatkan pada Allah. Ini semua hadiah daripada Allah SWT. Jadi kalau adalah satu doa yang nak kita baca untuk anak-anak, sebab saya sayang anak saya. Wallpaper pun semua dah tukar gambar anak. Gambar isteri ada juga. Sayang semua sekali. Tapi kasih sayang pada anak. Tidak ada seseorang pun yang boleh menggantikan tempatnya pada hati kita. Sebab tu kita pun tak boleh biadab dengan mak kita. Sebenarnya bila dah ada anak ni, bukan sekadar kita menjadi bapa, tapi kita lebih mengerti betapa besarnya pengorbanan mak dan ayah kita pada satu ketika dahulu. Jadi doalah. Nak jadi anak yang sempurna. Kata beberapa orang, Syekh Al-Fattani umpamanya menyebut dalam kitab dia, kalau nak jadi anak yang baik, doa pengampunan untuk mak jangan ditinggal sepanjang solat fardu dia. Senang je. Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku ya Allah, seperti mana mereka pernah mengasihani kami, memberi kasih sayang daripada kami sewaktu kami kecil dahulu. Doakan ampunan untuk mak ayah kita. Nak berjaya dalam hidup. Ada satu orang nama Uwais Al-Qarni. Dia nak jumpa sangat dengan Nabi ni. Simpan hasrat nak jumpa dengan Nabi. Tapi kerana dihikmat kat mak dia, dia dukung mak dia masa buat umrah. Nabi menerima gambaran daripada langit, menyatakan kalau jumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doa dengan dia. Sampai macam tu sekali orang yang taat dan khidmat untuk mak dia. Yang memuliakan ibu kan? Benar. Jadi muliakan ibu kita. Allah muliakan hidup kita dan mudahkan segalanya, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Puris atas perkongsian pada hari ini. Sebenarnya banyak sangat yang saya dapat dan saya kira penonton yang akan tengok podcast ni nanti pun akan dapat juga, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat menjadi insan yang lebih baik, Muslim yang lebih baik, anak yang lebih baik, insya-Allah mudah-mudahan. Terima kasih lagi sekali. Terima kasih jemput. Terima kasih. Selamat berpuasa dan juga selamat menyambut raya nanti. InsyaAllah. Selamat juga pada Tuan Moderator lah. Warna apa tahun ni? Tak fikir tak lagi. decide lagi. Tak ada lagi. Biasa nanti wahyu akan akan sampai nanti. Wahyu lah tak baik gua gitu. Berita akan sampai beberapa hari sebelum Ramadan. Saya ikut je lah mana-mana okey. Tapi katanya tahun ni Rich Brown. Oh ya? Rich Brown. Itulah. Okay. Tak tahulah. Kita akan tengok nantilah macam mana kan. warna tu insya-Allah. Okey, terima kasih lagi sekali Puris atas perkongsian. Terima kasih juga kepada anda semua. Teruskan menonton MH Takkan Tak Reset yang dibawakan oleh Kenanga Investors Berhad. Kami akan bawakan lebih ramai lagi tetamu undangan yang akan berkongsikan perjalanan hidup mereka yang pastinya memberi inspirasi buat kita semua, mudah-mudahan di dalam bulan suci ini. Saya Syamira, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Ramadan buat semua. Assalamualaikum.